geng, assalamualaikum. Welcome to channel gua. So hari ni aku dan juga sahabat daripada DZN Kuantan akan pergi ride ke Rompin. Jadi benda ini dah jadi macam tradisi dah, turun temurun setiap tahun. Bermula tahun lepas. Jadi kalau korang tengok video yang aku pergi ride ke Rompin tahun lepas, akan berulang lagi. Jadi benda yang sama jugalah, iaitu ride sambil ambil cover set. Jadi yang video lepas kita orang pergi ride ambil cover set Jai, Abang Faizal. Adik dia buat apa tu, servis mengecat. Jadi dia suruh adik dia cat. Kemudian kita orang ramai-ramai pergi sana sekali dengan motor yang bakal ditukar cover set tu, dan terus tukar di sana. Tapi untuk kali ni ada sedikit berbeza lah. Kita orang nak pergi ke Rompin ambil sahaja. Mana kata tak tukar terus ke motor, ambil sahaja cover set tersebut, kemudian bawa balik. Dan ada objektif yang lain juga kita orang nak ke Rompin ni, selain daripada ambil cover set, iaitu kita orang bakal tambah satu lagi ahli, bukan ahli lah, satu lagi motor TZM, ahli TZM. Ahli tu dia dah join hari tu, tapi tak ada motor TZM lagi. Jadi hari ni dia beli motor TZM dan dah sah menjadi ahli TZM. So bolehlah join grup TZM Kuantan. Siapa dia? Yang beli motor ni, iaitu kita orang panggil dia Kak Hanum. Kalau korang perasan video yang aku pergi ride KK40 di Yongpeng, ada seorang ladies biker, dia naik motor MT25. Jadi dia lah yang beli sebuah motor Yamaha TZM di Rompin, dan nak ambil lah motor dia tu kat Rompin. So itulah objektif ride ke Rompin kali ni. Dan sambil-sambil tu, kat Rompin sekarang ni tengah berlangsungnya pesta pantai ke pesta apa, tak ingat lah. Tapi dia lebih kurang macam pesta layang-layang dekat Sepat baru ni, cumanya dia buat di Rompin. Tak pasti sama ada pesta layang-layang juga ataupun pesta pantai. Jadi alang-alang kita ke Rompin, kita bolehlah singgah di pesta itu. So apa tunggu lagi, kita berjumpa di Ubay. Ni lain sikit, dia orang tunggu dekat Shell. Tapi kalau aku nak pergi Shell, aku kena U-turn. So aku pun semalam barai balik daripada ride pukul 3 lebih baru tidur. Jadi aku heret sikit masa untuk aku tambah tidur, dan aku akan terus ke Ubay lah. So kita akan terus ke Ubay, sarapan ke Ubay, dan terus ke Rompin. So aku akan skip video ni, kita pergi Ubay terus. Okay geng, dah sampai Ubay. Nasi dagang Ubay. So dah siap sarapan. 1Z pun dah sampai, isi minyak. So boleh dah siap-siap nak gerak terus ke
Rompin. Alright gang, so dah settle sarapan di Ubay. Sekarang ni tunggu siapa ni eh? Tak lah tunggu siapa. Dekat stesen minyak Petronas Kampung Ubay. Lepas tu akan terus gerak ke Rompin. Ride kali ni aku rasa aku kurang kot buat on board. Ada pun aku akan record sikit-sikit macam tu, sebab perjalanan ke Rompin boleh tahan jugalah jauh. Jadi korang layan lah video aku. Ride kali ni ke Rompin dalam 8 biji macam tu. 7 ke 8 biji. 2, 4, 6, 8 biji lah ride ke Rompin kali ni. Pergi 8 biji, balik insya-Allah 9 biji. Jadi 7 biji TZ, 1 biji MT25. So korang enjoy video ride kali ni. Tak dengar. Daripada Kuantan? Pergi Rompin. Ada berada Painter Teguh.
Okey, kita dah sampai Bandar Diraja Pekan. Jadi ni kawasan Bandar Pekan. Bandar Pekan ni tak adalah besar sangat, tapi syok juga berjalan Pekan ni, walaupun dia kecil je. Banyak jugalah kenangan aku dekat Pekan ni. Kenangan yang manis-manis. Oh, layan corner. Oh, dia boh. Jalan tak rata, bahaya tu layan corner situ. Kenangan antaranya dekat masjid ni lah. Sini muzium. Muzium Pekan pun salah satu tarikan yang besar dekat Pekan. So, kita sambung perjalanan. Tak yang mana? Yang ni lah. Yang ni tajam saja. Nasi. Allah Rabbi, kambing. Oi. Takut aku. Mai lalu. Tengoklah dulu kiri kanan. Apa kambing? So sekarang kita sampai di Mercong lah. Mercong dekat atas nasi sebelum Rompin. Dah ke mana? Icang. Jadi singgah sini nak beli ketam. Katanya ketam kat sini murah. Okay, dah sampai Rompin. Dah beres makan belaka. Sekarang nak pergi rumah adik Jai pula. Ambil cover set, ambil foto.
Panas Dia jemur tengah panas Nak terbakar Kaca beruk je. Ui, ada beruk mati. Aduh, kena langgar kereta ni. Okey geng, dah sampai dah rumah adik Jai. Jadi inilah motor yang bakal dibawa balik dan juga cover set. Tak ada lah comel mana tapi mana boleh nak comel mana tak buat. Tak apalah, terbaik ni. Dia ni. Tapi dia jangan tekuk dia macam bearing apa lah, bearing tekuk. Tu je. Lepas tu bearing tu dah ada dah. Kawan ni kat jalan mana beli? Ring. Memang tak jalan mana? Okay geng, so dah settle. Ambil cover set dan juga ambil motor baru. Jadi cover set kat Asu dah siap. Cuma tinggal nak polish je. Nak polish memang kena lekat dekat motor lah cover set tu. Tak boleh nak polish cover set saja. Kemudian motor harga dapat harga jackpot lah juga, RM5,000. Kenalah dengan kondisi motor. Kecek punya kecek dapat RM5,000. Harga asal nak jual RM5,500. Tak banyak benda pun nak buat kat motor tu. Nak buat belah pump tuti. Lepas tu adalah sikit-sikit nak kena buat setting, kena cari balik setting. So sekarang ni aku, Zaki dengan Abang Is sesat dah ni. Tak tahu mana dah kita orang ni. Dia orang laju sangat, tinggal. So jalan ni ikut gerak hati je. Harap-harap betul lah. Alhamdulillah tak sesat. Kita tak berani juga kan, tempat orang kan. Buat pandai nanti sesat pula. So sekarang nak pergi rumah owner lama. Tu yang depan sekali tu. Itulah TZM yang bakal menjadi milik Kak Nom. Jadi nak balik rumah owner asal, nak ambil geran. Ambil geran, sambil tu dia balik terus lah rumah dia. Sebab dia datang naik motor tu. Jadi siapa nak ngantar dia balik kan. Okay, so dah settle penyerahan geran. Tapi belum tukar nama lagi lah. Bawa balik geran owner asal dulu, supaya on the way balik nanti kalau ada roadblock ke tak ada lah. Dia kata motor curi ke apa ke kan. Nanti tamperin je dekat Kuantan.
Jom kita pergi pesta pantai. Alright gang, kita dah sampai dah di pantai hiburan Rompin. So inilah suasana. Sana ada karaoke, pertandingan karaoke ke apa entah. Jadi kat situ tempat beli-beli. So jom kita jalan-jalan dulu. Okay gang, so video aku sampai sini je. Kalau tak cuaca ni macam nak hujan, jadi untuk balik ni tak ada on board lah. Jadi tengok kalau ada sambungan aku akan up, kalau tak ada sampai sini saja. Okay, sekarang ni sampai di Pekan macam biasa lah, Port Sotong Selambok. Awal juga sampai 6.30. So kita makan dulu. So sampai sini je kot video kali ni. Kita sambung kat rumah. Akak. Ya. Rumah akak ada peti besar? Ada kan? Akak simpan dalam peti. Tu dah kata tak apalah, kat suruh tak peti je. Alright gang, aku rasa video aku sampai sini je. Jadi sekarang ni on the way balik. Masih lagi di Pekan. Jadi tak ada apa sangat lah aku nak borok atas motor sekarang ni. So aku akan tutup video aku setakat ini saja. Jadi kepada korang yang tonton video aku tapi belum subscribe aku punya channel, belum like, belum komen, boleh subscribe aku punya channel, like, komen dan share this video. So kita bertemu di next video. Assalamualaikum.